wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jadi kita dapat meneruskan sesi taklim mingguan kita sejak malam Jumaat. So Ana sebagai muallim untuk malam ni, insyaAllah. Jadi siapa yang dah datang pada minggu lepas? Bukan untuk last week. Siapa yang datang? Sebab dia tak ada maka, ada kisah kita. Siapa yang datang minggu lepas? Okey. Kalau minggu lepas dia cerita pasal apa? Dia terus ke nilai minggu lepas. Seorang je datang minggu lepas. Yang lain ada? Tak datang? Minggu lepas cerita pasal apa? Dia cinta. Minggu lepas cerita pasal apa? Boleh tahu? Tak tahu. Tak ingat, okey. Kita tunggu Jadi minggu lepas seperti yang kita maklum, ini bagi yang tak ada dia menceritakan tentang individu Muslim. Tahu individu Muslim? Apa tu individu Muslim? Orang yang berjaya Islam. Jadi kita hanya maka wasdaq sikit. Kita tunggu dah, boleh? Boleh. So baca-baca dulu, recap dulu. Yang minggu lepas kita baca, kita taklim tentang apa? InsyaAllah. Semua dah makan kan? Tak. Ada buat mata tak? Minggu lepas tak? Minggu lepas cerita pasal apa? Allah. Pasal Surah Taha. Surah Taha. Oh ya, surah Fazil tu. Kita hidup paling sekarang Quran dan Islam. Quran tu banyak macam-macam semua ada. Saya dah sikit. Zihar. Contoh Macam dia menganggap isteri dia tu macam dia. okey. Dia tak rujuk di Quran. Siapa yang dia cerita pasal zihar ni, dia pergi ke mahkamah sivil tu selesai. Dia tak ada soalan tu. Okey, besok. Kos cerai. Oh, kos cerai. Ingatkan Isu. Betul. Kalau minggu lepas kita ada cerita tentang individu Muslim. So bila kita pasal individu Muslim, firstly kena faham Islam tu. Saya tak ada maka dia tak sedap sikit. Kalau tu tahu marati amal, tahu marati amal, maratibul amal, tahu? Tak tahu juga. Allah. Maratibul amal ni tangga untuk mencapai khalifah. Sampai datang tujuan hidup. Semua kan tujuan hidup kan? Sesuatu. Kita pergi atas.
Kewajipan seorang Muslim adalah ini di cerita saya. Hari ini kita akan cerita pasal kalimah syahadah. So dia cerita tentang kewajipan seorang Muslim tu. Jadi dia cerita kehidupan kewajipan seorang Muslim, dia based on apa? Macam tu. Kalau ada tiba lah. Okey. Jadi ini Maritibul Amal tadi. Minggu lepas kita cerita pasal individu Muslim yang kena pegang pada Quran dan Sunnah. Tak nampak ada? Kelas kan tak ada? Tak ada. Okey. Ini kita orang panggil Maritibul Amal. Kita nak Islam tu macam mana? Nak Islam tu satu dunia ke? Jadi nak buat Islam satu dunia, kena mula daripada seorang. Iaitu seorang tu adalah individu Muslim. Jadi ini individu Muslim, seorang tu. Kalau tiba satu masa nanti, bila ada orang kata kat kita, dakwah ni nak kena apa? Nak kena ramai ke nak kena baik seorang je? Cakap dengan orang macam tu, cakap dakwah ni dimulakan dengan seorang. Sebab tu waktu zaman Mekah ni dia, negeri Mekah tu dia dah penuh dengan jahiliah. Maka bila dia penuh dengan jahiliah, so Nabi datang dengan dakwah Nabi yang seorang, maka wujudlah Mu'jizatul Allah. Maka tapi Nabi dia sempat dekat sini je lah. Nabi sempat dekat Kerajaan Madinah. So bila kali ini zaman dia? Ini zaman Khalifah. Lepas Khalifah zaman Umayyah. Lepas Umayyah Al-Abbasiyah. Itu dia punya tu. So ini dia punya Maritibul Amal. Kita orang panggil tangga orang tak masa sunat. Maka dakwah tu mulakan dengan individu Muslim. Maka hari ini kita menceritakan tentang kat etika tadi, kat buku ni kita menceritakan tentang dasar-dasar Islam. Kalimah thayyibah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kemakul. Tapi aku ada yang nak baca yang buku ni? Tak ada? Ada yang nak beli? Belum? Ha? Tak kata? Tapi dah baca tak? Oh, dia pada perhatian. Dah sampai buku surat berapa? Oh, okay. Jadi kita punya prinsip, ini satu prinsip orang Islam. Kita punya prinsip adalah the first thing tu adalah dia kena ada kalimah thayyibah ni. Kalau dia tak ada kalimah thayyibah, maka dia akan bercampur dengan agenda-agenda lain. Contohnya, orang Islam dia ada kalimah thayyibah, semua orang ada. Semua orang Islam dia tahu kalimah thayyibah. Sebab apa? Sebab kita daripada
daripada kita kecil, kita akan diajarkan untuk mengucap 2 kalimah syahadat. Tapi nak katakan, bila orang tu ada kalimah thayyibah, tak semestinya dia akan kuat. Sebab tu dekat topik 5 nanti, dia akan ceritakan tentang kalimah thayyibah ni macam satu pokok. Kalau dia tak ada unsur yang merosakkan, maka dia seperti pokok yang kukuh, ranting yang melangit, buah yang sentiasa berbuah setiap musim. Tapi kalau kalimah thayyibah ni, kalau kita orang Islam, kita dah ada kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tapi bila dia ada masukan lain, faham tak? Maksudnya dia ada pemikiran dia tu bukan pemikiran yang thayyib. Tahu tak thayyib ni kan? Bersih kan? Dia ada thayyibah. Dia tak ada, dia ni Islam tapi dia ada pemikiran yang lain. Contohnya, bila dia ada kalimah thayyibah dan bercampur dengan pemikiran lain, maka dia akan jadi seperti pokok yang rapuh. Antum pernah tak pergi padang ataupun pergi, antum pernah campur pokok kecil tak? Pokok kecil kalau kita cabut, dia akan ni kan, dia akan senang cabut kan. Dia akan senang tercabut. Tapi itu sebab dia senang cabut, sebab dia telah dimasukkan dengan benda-benda lain. Anak-anak dia makan. Kita hold sekejap kita tunggu mata. Ada makan? Ada. Ya Allah. Tak bayar lagi. Kita tunggu maka sampai. Ada bawa ke? Tak ada. Okey, dia makan dah. Allah. Okey, tak apa, kita mula je dulu. Antum kalau tak faham ke apa boleh tanya Okey, saya gini. Jadi insyaAllah Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula kita punya baca dalam kitab Al-Fatihah. Kita jadi penulis buku ni nama dia siapa? Betul penulis dia? Okay. Abu Adam Al-Radiyan. Dia sejarah dia daripada India. So dia adalah penggerak dia adalah pengasas penggerak Islam yang masa tu India ni dia tengah berlawan dengan British lawan dengan gerakan Islam masa tu. So Abu Adam Al-Radiyan ni dia adalah gerakan yang untuk membebaskan India tu daripada cengkaman British, insyaAllah. Jadi kita sampai Alhamdulillah. Hari ni kita nak cerita pasal dasar-dasar Islam yang keempat. Jadi dasar-dasar Islam yang keempat ni adalah dia menceritakan, kalau minggu lepas dia menceritakan tentang individu Muslim. Tadi anda cerita tentang tangga tadi kan. Satu tahu Mahathir Ahmad ni yang UKM. UKM dah dapat sesuatu kan? Tak dapat lagi sesuatu. Okay. Kita ada tangga. Okey, nombor satu adalah, nombor dua adalah ni individu Muslim, Baitul Muslim. Nombor tiga Kerajaan Islam. Nombor empat, nombor lima Bahaya. Nombor enam Saja Tuhan. So the whole ni nak capai untuk negara Islam, kerajaan Islam yang dulu kita 2/3 dunia, betul tak? Kan kita nyanyi lagu Al-Fatihah kan? Adakah kau lupa kan? Jadi nak capai ni dia perlukan individu Muslim. So minggu lepas kita dah cerita pasal individu Muslim ni adalah dia ada satu tanggungjawab. Maksudnya ada satu kerja lah. Kerja itu adalah based on Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu Abu ada kawan dia lah, kawan dia kat Mesir, nama dia Syed Qutb. Dia buat macam mana waktu Mekah tu boleh bersih semua jadilah adalah sebab masa tu para sahabat dia berikan kepada dua ni je. Kita hari ni kalau kita kata antum kena pegang Quran dengan Sunnah, antara orang kata apa? Tapi pendapat ulama kita tak pegang lah. Sedangkan pendapat ulama based on ni lah. Jadi ada kawan Al-Madudi tu, Syed Qutb, dia kata sahabat dekat Mekah ni orang panggil Zilul Quran Tarikh, generasi Quran yang unik. Sebab dia berpegang dengan dua ni je. Kalau hari ni kan, kalau kita nak tengok ni je, nanti akan ada orang kata nanti boleh tengok makosid tempat tu macam mana, aku kena tengok usul fiqh tu macam mana. Sedangkan benda tu pecahan daripada sini. Itu nombor satu. Tapi ada cerita begini, ini kita ada sikit lah, cerita sesuatu. Jadi individu Muslim ni, individu Muslim nombor satu adalah dia kena ada atas kalimah thayyibah, syahadah lah, kita panggil syahadah. Lepas tu penulis tu dia kata, Al-Mahmudi kata syahadah tu bila orang tu dia mengucap syahadah, maka dia akan jadi suci.
Bila dia berucap dia akan, Allah akan sayang dia. Lepas tu bila dia ucap lagi, dia kata ni, pintu syurga terbuka bagi dia. Bila dia ucap dia kata perubahan besar dalam hubungan antara manusia. Cuba tak? Bila kita yang mengucap 2 kali syahadah daripada kecil, atau mengucap 2 kali syahadah waktu bila? Start. Tak ingat kan? Rasa banyak kali ya, semua tu tak ingat kan? So, dia kata apa? Orang yang mengucapkan 2 kali syahadah ni adalah orang yang paling bersih. Orang yang dia daripada dulu kan, dulu dia buat jahidah kan. Contoh ni sebelum tarbiyah kan, sebelum dia dapat sesuatu dia buat jahidah. Tapi bila dia faham syahadah ni, maka dia berubah jadi orang yang baik. Sebab itu nombor 1 prinsip dia kata. Kalau nak buat kerja Islam, tadi yang kita kata ada tugas Islam kan, dan kita buat kerja. Kerja ni kena based on syahadah. Kalau dia individu Muslim ni, orang buat je. Tahu tak waktu perang salib? Perang salib kan? Perang salib waktu dulu perang berhadapan kan. Waktu bila dah apa? Royal Rumble apa? Bila dah berkerumun macam tu, kata tu lah, anak dia ni bukan cari ni orang yang, bukan cari musuh yang terdekat. Contoh kalau kita mesti nak defend diri kita daripada musuh-musuh kita, tapi dia cari bapak dia dulu. Sebab dia tahu atas kalimah syahadah ni dia kena tegakkan Islam untuk bunuh ayah dia yang kufar. Lepas tu ada yang Anak Hassan tu dah tahu dah cerita Aisyah kira cerita dia tentang saudara dia suruh ikat lagi ketat tau. Siapa? Senang rajin. Ada yang sahabat dia ni sepupu dia Islam. Lepas tu sepupu dia ni bukan Islam, kena tahan. Tapi sepupu dia suruh orang yang jaga sepupu dia yang kufar tu, dia suruh ikat. Ni Muslim kan? Okay, bawa. Okay. Ini dia tadi comparison antara non-Muslim dengan Muslim. Sekarang kita comparison Muslim dengan Muslim. Yang ni mengucap, yang ni pun syahadah, yang ni pun syahadah. Dua ni Al-Majuzi kata dalam buku tu, dia kata apa beza orang yang mengucap kalimah syahadah dua-dua ni, iaitu adalah orang yang ni dia kata dia bagi analogi. Satu, dia bagi analogi tentang sejuk. Nombor 2, dia bagi haus. Nombor 3, dia bagi air haus. Demam. Nombor 3, dia bagi demam. Dia kata apa? Kalau orang tu dia mengucap je kalimah syahadah, dia kata tak cukup. Hari ini berapa ramai yang orang solat? Terlalu ramai tak? Hari ini terlalu ramai orang yang solat. So dalam solat tu adalah orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Al-Majuzi dia bagi 3 analogi. Contoh, kita sekarang tengah sejuk kan? Kita berada di dalam keadaan yang sejuk. Terbetul Al-Majuzi kata bagi apa? Contoh, kalau orang tu dalam keadaan sejuk, dia kata kita tengah sejuk, tapi kita duduk, lepas tu kita kata macam ni,
Selimut. Sebab apa kita nak tahan sejuk kan. Tapi Al-Maududi kata orang macam tu dia takkan hidup. Orang macam tu dah akan mati. Lepas tu dia bagi nombor 2, haus kan. Kita cakap dengan kawan kita, haus, aku ni haus. Dan Al-Maududi pun kata orang ni kau akan haus sampai bila-bila. Lepas tu orang yang demam pula, dia kata, aku demam ni aku nak ubat. Nak ubat kan. Tapi orang tu akan demam juga. Lepas tu Al-Maududi kata apa, jawapan dia adalah apa? Bagi orang yang sejuk, haus dengan demam ni, Al-Maududi kata yang sejuk ni untuk hilangkan haus dia, untuk minum. Orang yang demam ni kenapa? Orang yang demam dia kena pergi cari ubat tu untuk sembuhkan dia. Apa maksud dia? Apa maksud comparison Muslim dengan Muslim? Apa maksud syahadah antara dua orang ni? Syahadah dua orang ni adalah, nombor 1, syahadah dia kena syahadah fi'liyah. Nombor 2 ni dia adalah syahadah kauliyah. Apa maksud dia? Kalau kita sekadar mengucap asyhadu an la ilaha illallah, contoh kita buat maksiat kan. Contoh kita tengah buat maksiat. Lepas tu kita pun tersedar kita tengah buat maksiat. Pun kita rasa macam apa? Kita rasa astagfirullah. Cukup tak? Lepas tu itulah yang orang buat hari ni. Dia tak tahu dia tu dalam keadaan yang dosa. Dia dah tahu dia tu tengah buat maksiat. Dia dah tahu dia tu tengah dalam keadaan yang hina. Atau tahu kan ada hadis yang kata Nabi tengah jalan dengan sahabat. Lepas tu Nabi kata tunjuk pakai anjing kan. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata apa kat sahabat? Nabi kata, oh itulah dunia. Dia dah tahu dia dalam dunia. Tapi dia buat apa? Oh cukuplah aku balik ni, aku istighfar, okay habis. Settle lah masalah. Sedangkan dia dah nampak kawan-kawan dia ni masalah. Dia dah nampak ada banyak jahiliah kat dunia ni kan. Tapi dia hanya buat apa? Dia dah nampak dah Palestin ni gesang, tapi dia asyhadu an la ilaha illallah. Tak apa, kita zikir. Sebab kita nak capai sini, kita zikir je. Tak sampai sini kita syahadah je. Cukup tak? So maksudnya nak capai sini dia kena syahadah dia. So kena bangun, kena bagi orang, kena buat tindakan syahadah tu. Kena buat benda tu, kena buat Islam. Islam dia tak cukup dengan kata-kata. Islam memang kena buat perbuatan. Kalau hari ni lah Islam dengan kata-kata kan, rasa nak baring kan, tiba-tiba masuk waktu azan solat, kita kata apa? Kita doa kan. Doa dari segi rumah apa? Dari segi bahasa doa kan. Solat dari segi bahasa doa kan. Solat nak baring doa, okay settle lah. Habis lah. Tak cukup. So kita buat syahadah fi'liyah tu. Lepas tu Al-Maududi kata betul. Betul ni. Sentuh. Okay, terus. Lagi ada atas. Lepas tu the first thing kena faham dulu syahadah tu. Kalau kita buat hari ni, kita kata oh kita datang tarbiyah tu, kita panggil UKM ni panggil QC ni apa? QC panggil tarbiyah tu, panggil
Practical lah. Soal main QC kan, QC practical. Soal tu datang QC ni adalah sebabkan ni ke sebab ni. Atau dapat taruhan tu sebab anak suka taruhan ni dia kata-kata sejam dia memahat hati anak untuk lebih dekat dengan Islam. Contohnya bila orang yang join tarbiyah, join QC, bila dia habis QC tu kan, murabi, contohnya murabi dia bagi bahan dalam QC. Bila dia habis QC tu, maka dia ada satu, bukan motivation, dia akan ada satu hikmah yang akan buatkan diri dia tu, wah, aku rasa kena tambah bacaan Al-Quran lagi. Baru-baru ni Usmana dia ada buat bacaan 5 page sehari. Dan puasa di Senin Khamis sebagai wajiban untuk usrah. Setiap akhir usrah tu kena buat. Maka kalau tak buat, dia ada hukuman dia lah. Hukuman dia adalah 1 page tu 1 KM. So kalau tak lepas 1 hari kan 5 page kan. So kalau tak lepas 5 page, maka kena buat 5 KM. So itu dia bukan dia sebab apa? Sebab fi'liyah ni, perbuatan ni dia kena paksa juga. Dia tak boleh macam ni. Isi jual semua tapi dia tak gerak. Ada dia macam dia tak boleh. Dia memang kena paksa ni. Satu nanti dekat perenggan yang ke bawah tu, nanti dia akan kata orang tak nak Islam dia okey je. Tapi bila dia dah Islam, dia dah Muslim, maka dia kena ikut benda tu. Walaupun dengan keadaan reda ke dengan keadaan tak reda ke, dia kena buat. Okay, wow. So ini dia kata masuk kalimah syahadah tak masuk. Sebab dia menceritakan tentang rezeki ni milik Allah, ni semua milik Allah. So benda dia, so perjanjian perjanjian dengan Allah ni, dia analogi dia adalah dengan hamba. Tentu dah dapat Anas, surah Anas. Surah Anas dapat tak ada bulu fisik. Okay, Anas ni cerita pasal apa? Manusia. Pasal? Katanya dirinya Tuhan. Kenapa dalam Anas tu dia cerita pasal Qul a'udzu birabbin nas? Kenapa dia Rabb Malik dengan Ilah tu? Kenapa? Sebab kalau Rabb ni dia apa nama Rabb ni macam kita kena ada sifat ta'assub kita untuk menyembah Allah. Okey. Nombor 2 bagi kita ni kata Allah pemilik strategi kita ni, benda hamba, kita ni hamba. So kita ni kena ada macam pemiliknya. Okey. So Allah lah pemilik asal kita. Itu secara Ilah. Nombor 3 tu, Ilah tu Apa sikit? Ilah Rabb Qul a'udzu. Okey. Rabb tu pasal ni Allah ni yang mentadbir surah Alam. Okey. Macam tu Ilah tu kita sekarang kena ada sifat offset untuk menyembah Allah. itu Ilah. Ilah. Kalau Malik, Nanti dia sebagai pemilik. apa beza Malik dengan Rabb tu? Pekerjaan ni pun Apa beza dia? Atau nanti tanya Rabbi Kalau dalam Anas, dia ada Rabb, dia ada Malik. Nampak ke? Tak nampak? Nampak? Okey. Dia ada Rabb, dia ada Malik, dia ada Ilah. 3 benda yang berbeza. Rabb ni
dia nak cerita tentang kita punya anggapan Allah ni Tuhan kita. Okay. Dan dah boleh masuk hamba tu, dan dia berkaitan dengan hamba. Malik ni kita tahu yang Allah ni dia ada kuasa kat kita. Okay. Ilah pula kita menganggap kita hidup ni untuk Allah. Ini ilah. So apa berkaitan dengan hamba? Hamba ni, kalau kita definisi ni, kita ada Tuhan. Tuhan ni kita dah tahu dia tu Tuhan, dan kita tahu dia tu adalah orang yang ada kuasa kita, dan kita tahu yang Tuhan tu adalah kita hidup untuk Tuhan tu. So bila ini ceritanya, bila dalam Anas tu, siapa yang faham Anas, maka dia walaupun Allah suruh apa-apa pun dia kena buat. Walaupun benda tu dia tak suka. Itu dalam Anas. Sebab tu dalam ni, dalam perjanjian dengan Allah ni, dia kata tak. Bila hamba ni dalam ni perjanjian Allah, dia kata anda tidak akan mempunyai seorang pembela. Apa maksud dia? Hamba ni kan dari kita hamba kan. Apa yang kita buat kat dunia ni, kalau kita faham syahadah tadi lah, apa yang kita buat kat dunia ni, kita adalah buat tu untuk Allah. Maka tak ada alasan untuk kita kata aku buat ni sebab aku suka, aku buat ni sebab aku rasa orang suruh aku buat. Tak, dia bukan buat macam tu. Sebab hamba ni dia kena ikut je apa yang Allah kata. Kalau contohnya kita jadi hamba kan, anda tahu kisah Sumayyah kan? Kisah Sumayyah yang Tuhan dia suruh dia keluar dari Islam. Tahu? Sumayyah tu hamba. Nanti tak Bilal kan Bilal tu hamba, tapi dia kena seksa dengan apa? Dengan Tuhan dia. Tuhan dia berhak tak bagi seksa dia? Tuhan dia berhak seksa dia? Tuhan dia berhak seksa dia? Tuhan Bilal tu berhak tak seksa dia, letak batu atas dekat pada pasir? Berhak tak? Ada hak tak? Sebab apa ada hak? Sebab apa tak? Sebab apa ada hak? Sebab dia Tuhan. Kalau hari ni, kalau yang cerita Rob Malilah ni, kita nanti ke akhirat, kita dah tahu dah syahadah ni kan? Syahadah ni dia kata ni nombor satu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Kita ada perjanjian dengan Allah tu. Maka ke akhirat nanti, kita kat kandang kan, contoh kandang, kita kat kandang saksi. Masa tu tak ada orang yang boleh backup kita, sebab kita tengah menghadap kita punya Tuhan tu. Itu maksudnya. So hamba tadi, kalau dalam cerita pasal hamba, dia hamba tu dia kata apa yang Allah suruh tu, maka itu yang kena buat. Okay, nombor 2. Itu memberi Rasulullah. Maka hari ini, ini perjanjian yang kedua, iaitu
bimbingan Rasulullah. Siapa yang dah sampai, siapa yang tahu hadis Imam Nawawi yang pasal bid'ah? Tahu? Tahu? Betul. Bukan. Siapa yang buat sesuatu yang baru, okey. Apa maksud bid'ah itu? Bid'ah adalah satu benda yang baru, yang betul tak? Sebab tu kalau menerima bimbingan Rasulullah, dia kena ikut apa yang Nabi buat. Iaitu Nabi buat apa? Nabi buat tayyib. Nabi buat individu muslim, Baitul Muslim, kerajaan Islam, daulah Islam, masyarakat kan? Masyarakat Muslim, kerajaan Islam, daulah Islam, apa lagi? Bagi Islam. Bid'ah ni maksudnya dia adalah buat sesuatu yang baru. Maksudnya dia tak ikut pun apa yang Nabi buat kat sini. Lepas tu bila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, makanya kita kena ikut apa yang Nabi buat. Itu kena bina individu Muslim tu. Tadi ada yang dekat point, maksud syahadah tadi. Nanti kita orang tahu maksud syahadah. Lepas tu Nabi dia bina dulu bagi individu Muslim tu. Ali, Khadijah, Muaz, siapa kita? Abu Bakar. Ini individu Muslim sebenarnya. Tu Zaid. Ini cara Nabi sebenarnya. Bagi yang ke tu, yang ke maksud syahadah ni. Okay. Maksud syahadah ni, tadi kata syahadah ni adalah orang yang semuanya all-in-one lah, namanya all-in-one. Semuanya adalah milik Allah. Kalau maksud syahadat ni, sebab apa? Sebab kita dah, syahadat ni adalah satu perjanjian kepada Allah dan Rasul. Lepas tu dia kata buat yang tadi lepas Rasul Lepas tu dia kata kat sini, dekat syahadat tidak akan timbul satu tanggungjawab, tugas lah, iaitu semua yang kita punya, tubuh badan kita adalah Allah yang punya. Jadi bila tanggungjawab kita faham syahadat tu, maka bila dah faham syahadat tu adalah satu ikatan dengan Allah dan Rasul, maka kita ada tanggungjawab kita. Iaitu tanggungjawab kita adalah based on tubuh badan kita. Kalau hari ni kita ada tubuh badan kan, semua ada tangan kaki kan, patutnya tubuh badan kita adalah digunakan untuk Allah dan Rasul, dan tak boleh digunakan untuk selainnya. Benda lain tak boleh. Ni benda lain lah, tak boleh.
Contohnya, ni nak masukkan isu sensitif sikit. Contohnya, kita ada tubuh badan, tapi tubuh badan kita ni kita gunakan untuk gelap. Kita guna untuk gelap kan? Salah tak untuk gelap? Tak salah kan? Kita gunakan untuk persatuan. Benda ni okey je. Gelap, persatuan ni okey je. Lepas tu kita gunakan untuk buat benda lain apa? Kisah kenderaan. Benda ni okey je. Nombor satu, kewajipan. Tak nampak kan? Okey. Kau main nampak apa? Negatif. Negatif? Ya, kelab. Oh, tak. Gelap persatuan. Benda ni tak salah sebenarnya. Benda-benda lain ni tak salah sebab dia tak melanggar syarak. Tapi bila dia clash kan, contoh benda ni dia clash dengan ni, so dia kena, sebab tu dia kena potong. Sebab tu ayat bawah sekalian, ni dia kata satu pengkhianatan bila anda mati melakukan satu yang bertentangan dengan kehendaknya, maka perbuatan anda itu disebut satu pengkhianatan. Sebab tu kita ada, saya kira begitu 10-11 hari bulan. Betul tak? Kalau benda ni tak, ni untuk faham, ni untuk apa? Untuk faham syahadah ni. Bila 10-11 ni untuk faham syahadah, maka dia benda ni dia berlanggar. Oh, tak datang kan mula. Okay, untuk makluman, kita akan ada program 10-11 hari bulan 1 yang menceritakan tentang syahadah ni. Ada poster? Okay. Okay, 10-11 ni dia akan menceritakan tentang syahadah. Tadi nampak tak tadi ada pengkhianatan kan? Maka bila kita nak datang untuk faham syahadah, ni tugas kan, tugas kita nak faham apa? Nak faham 10-11 tu, nak faham syahadah. Tapi bila benda ni dia clash kan, dia clash, maka ini satu, maka benda tu dia kena buang. Contoh bagi contoh. Boleh kan? Boleh kan bagi contoh? Tak ada sampai terasa hati ke? Tak ada. Contoh hari Sabtu Ahad. Sabtu Ahad ni hari sispa kan, contoh biasanya. Contoh. Okey. Sabtu Ahad ni hari sispa. Contohnya ada yang kerja part-time ke, ada yang sama kan. Maka dia bukanlah kita kata hantar kena, ni bukan tugas sana kan. Bukan tugas murabi untuk siapa tu isi sepat je, tak ada. Siapa yang dari kelas kan. Bukan tugas, ni bukan tugas murabi bukan tugas murabi yang nak paksa kita untuk kata anak kita kena buat surat, kena resign daripada kelab dan peserta. Tak, bukan tugasnya. Sebab tugasnya dan kita nak faham ni. Tugasnya adalah untuk Allah dan Rasul. So kita nak faham Islam tu. Lepas tu, kalau dia berlanggar, maka dia satu pengkhianatan lah. Sebab apa? Sebab Allah kata, kewajipan terhadapnya apa? Kalau anda mati kerana melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, bertentangan, maksudnya ada clash kat sini. Ada clash kan? Maka perbuatan anda itu disebut sebagai
pengkhianatan. Tapi ada cara adalah bila antum clash, contoh bila antum clash, cuci satu hari je, 10-11 ni sebulan sekali je, boleh je nak buat apa? Nak buat surat izin, buat surat MC, benda tu bukannya nak suruh antum okey, abang ni macam paksa saya untuk keluar, tak, bukan. Sebab dia atas individu tadi ni, atas individu. Kita nak ni ke kita nak ni? Kita nak ni ke atau nak benda lain tu? Sebab Allah kata apa? Antum bukan Allah kata dalam Al-Quran kan hadis Nabi kata antum a'lamu dinukum. Apa maksudnya? Antum a'lamu dinukum. Kamu sesungguhnya kamu tu lebih mengetahui dunia kamu, urusan kamu. Maka di akhir sekali masa pun dah nak habis. Jadi insyaAllah itu untuk program 10-11. Maka kita buat tu bukan sebab murabi, bukan susuk murabi yang murabi yang hebat kan. Bukan sebab murabi, bukan sebab ada kawan kita join, tapi sebab ni. Sebab kita tahu kita dah bersyahadah adalah untuk Allah dan Rasul. Maka kita ada tugas kita apa? Tugas kita adalah untuk faham syahadah tu. Maka 10-11 tak adalah bukti sama ada kita melaksanakan syahadah tu ataupun tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mohon maaf atas keterlanjuran masa. Salah baca, kalau tak faham boleh tanya murabi.